Bukan you menang bintang kecil LTM ke? Menang tak lah. Saya nombor 4 je. Oh, power lah. Macam saya lah. Macam nombor 4. Pilihan nombor 4. Tak apa, itu cerita tepi. Tak payahlah cakap ni. Oh my god, ramai kot tu tengok. Okay. So, itulah ceritanya. Memang Bella suka wangi-wangi daripada kecil. Sampailah sekarang. Jadi, bila ada Dolce perfume, rasa macam bestnya. Lepas ni, kita nak bagi tahu korang nak tak kalau Bella letak beg kuning? Boleh tak komen nak sekarang bila nak tengok? Tapi kenapa dia panggil beg kuning? Kenapa dia tak nak beg merah, beg putih, beg hitam? Nak call TikTok. Mana lah question. tahu. Mana Kalau tahu. siapa tahu tolong beri jawapan. Saya suka belajar perkara baru. Hari ni je daripada pagi saya dah belajar banyak benda baru. Photoshoot, video shoot. Kacau Bella lagi. Tengok dia ni muka grumpy dia seperti biasa. So I like learning. Oh, yeah. Semua cakap nak beg kuning. Boleh ke? I mean, banyak pula kata nak. Tapi tak ada yang menerangkan mengapa je beg kuning dan bukan warna lain. Okay. Sabarlah benda tu nanti. Tak ke diorang nak tahu dulu perfume yang mana. I rasa lepas tu lah kita terangkan. Boleh kita buka beg kuning dulu lah. So kita ada banyak masa. Sama-sama. Betul. Macam mana baca? Laju sangat. Komen-komen keluar. Hanya nampak YB je. YB. Itu dah bukan YB, itu dia B banyak kali, nanti jadi isu pula nanti. Siapa yang panggil YB? Taklah, you kan. Ada wanita di sebelah saya ni dia dah masuk air. Saya terbalik, saya selalu tidur awal. Pada masa ni saya dah hujan. Terima kasih. Bella masa ni dia dah jadi owl. Tahu tak owl boleh pusing kepala? Cuba pusing. Tengok. Is that my... Tengok. Itu adalah kebenaran. Sampai dia jatuh kat belakang. Is that my guitar? Oh my god. Is your guitar okay? Yeah. Gitar Bella pun tak apa, tak bawa. Tapi Bella ni memang macam burung hantu lah. Daripada masa ni baru je bangun. Saya masa ni dah. Okay lah, pergilah balik. I boleh live seorang-seorang. Live seorang-seorang bagus. Tak buat apa. Senang kerja tidur. Okay, lagi 10 saat kita nak buka beg kuning. Okay, yang ni love story. RM49 je untuk 2 botol. Serius lah? Yes. Are you sure? Untuk dapat 2 botol. Are you sure? Kenapalah aku nervous ni, ya Allah. Okay, stock limited. Kan suara Bella shaking. Are you sure? Ya saya. Kalau nanti kita cakap harga lain orang marah. Betul. Lagi-lagi ada tetamu istimewa macam YB Syed Saddiq. Jadi kita nak bagi RM49 je 2 botol. Bukan selalu tau.